Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi ayam lemak padang. Bila you masuk ni, kena hati-hati sebab dia basah. Ya, so you kena make sure that you jauh sikit daripada dia. Lengkuas, daun salam. Okey, sementara itu kita nak blend ni ke semua ni. Cili merah, bawang besar, tomato, buah tomato, bawang putih dan halia. Kemudian kita masukkan yang kita kisar ni semua sekali. Okey, yang kita kisar ni tadi, bawang besar, bawang putih, bawang halia, kalau ada kunyit letak kunyit. Kemudian kita letak juga tadi buah tomato dan cili merah. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak. Penat aja. Okey, kita tunggu dah nak kering ya, sikit lagi. Okey, sekejap. Ni dah mula nak garing, saya nak masukkan serbuk kunyit. Tadi kan tak ada kunyit kan? Ya. Dah kering dah ni. Nampak tak kat dalam yang mana sedang menonton? Dia dah kering. Dah tak ada lagi macam tadi, banyak air dia. Okey. Kita nak masukkan lada sulah. Lada sulah ni satu nak bagi bau. Saya nak masukkan asam keping. Okey, kita masukkan sedikit air. Saya kalau masak, kalau saya menumis tu lama tau. Saya tak masak, saya tak pandai masak yang tumis sekejap bunyi lepas tu senyap. Tiba-tiba mendidih tu angkat je. Saya tak pandai pun. Saya kalau masak benda-benda macam ni lama. Sampai dia naik bau betul, bau. Kalau you pandai, you boleh beza tahu lauk yang bau masak dengan bau tak masak. Lauk tu bau masak dengan bau tak masak. Oh, dia meletup-letup pula. Saya masukkan ayam dulu lah ya. Bau masak dia lain tau. Bau masak dia bau, dia ada bau manis, dia ada bau wangi tau. Kalau bau yang lauk tak masak, dia tak ada bau apa. Ya, tu kena pandai kat situlah ya. Nak dapat pandai tu kena selalu masak. Masak setahun sekali. Masak setahun sekali memang tak dapat lah skill masak tu ya. Kita ada sediakan kita punya paste untuk puan masak. Ya, okey. Saya dah masukkan ayam. Kita kena balik-balikkan sebentar. Bau pun dah sedap puan ya. Santan. Biasa lauk padang dia pastinya ada santan. Saya masukkan sedikit air. Siapa yang suka makan kat restoran Padang, puan boleh masak lauk ni dekat rumah. Ya. Ini lauk yang tak ada rempah. Biasa lauk Padang dia ada rempah juga, ketumbar. So ini lauk yang tak berempah ya. Okey, untuk yang baru masuk hari ni Kak Zaida masak ayam lemak Padang. Okey, kita masukkan garam. Ini kalau siapa suka makan nasi Padang, masak ni kat rumah dah. Tak payah pergi restoran. Okey, Chef Al-Atas, kita letak serai dan lengkuas tak? Tak ada, saya tak letak serai lengkuas. Kalau you serai saya letak, lengkuas letak. Allah hai. Oh Kak Zaida ni kena tak bongkar. Ada serai lengkuas semua ada. Serai lengkuas ada. Serai lengkuas dengan daun salam. Asam keping pun ada juga. Asam keping untuk nak dapatkan rasa masam. Kalau nak pakai asam Jawa boleh, tak ada masalah ya. Nak pakai air limau pun boleh, air limau nipis pun boleh. Cumanya bau dia lain lah sikit. Ya, bau dia tak sama. Okey, kita nak masuk cili ni. Ini nak bagi cantik. For those yang suka makan pedas, sebab Padang ni biasanya lauk dia pedas ya. Kalau suka pedas, masa nak makan tu tenyih aja. Cili tu ya. Okey. Okey Ana, saran Kak Zaida, selain ayam boleh letak ikan atau daging? Boleh aja, tak ada masalah. Boleh. Saya bagi resepi untuk 1 ekor ayam. Dah siap dah. Siap sekejap je ya. Sekejap aja. Kalau macam ada yang tanya Kak Zaida bunga sari, boleh tak masak hati dan limpa? Boleh ya? Boleh aja lah. Kita yang nak makan ke Kak Zaida? Kita yang nak makan.
Alhamdulillah dah pun siap resipi kita hari ini iaitu ayam lemak padang buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.